penduduk bumi, korang dah kenal dari aku, Adudu. Dan aku ada Bro. Kami datang nak curi. Mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Boboiboy dan Monster Network nanti. Diam Encik Bos. Cerita dah start dah. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas lagi final dari episode Boboiboy Galaxy Windara, yaitu Boboiboy Galaxy tahap ketiga. Kalian pasti kepo ya, namanya apa. Jadi kita akan menyaksikan Boboiboy Galaxy movie final dari Windara, yaitu Boboiboy Beliung. Boboiboy Beliung ini merupakan salah satu tiga elemental fusion ya. Elemental tahap ketiga. Kuasa tahap ketiganya Boboiboy. Jadi kita akan menyaksikan. Enjoy. Berikan kau peluang untuk pulang ke bumi. Kau masih berdekil. Ramos, hentikan semua ni. Berani betul. Sudah katakan, jangan campur urusan bicara. Apa dia buat tu? Kamu ingat, perlawanan sudah tamat. Itu Ramos ke? Kenapa badan tidak bertukar jadi lelapang? Nampaknya Ramos dah gunakan kuasa Cocoon Bot untuk bermetamorfosis. Benar, tuanku. Sekarang, betalah makhluk terkuat. Tiada berbandingnya di planet ini. Seluruh rakyat Windara pasti akan tunduk pada beta. Pedang duri menjana. Kau ingat kau boleh lepas? Cepat Gopal. Kita kena tolong Boboiboy. Sabarlah. Sesawang ni kuat sangat. Aduh, tukarkan je lah jadi makanan. Tak ya juga. Bentuk sesawang ni pun dah macam gula-gula kapas. Tukaran gula-gula getah. Weh, apa sal kau tukar jadi gula-gula getah? Makin teruklah jadinya. Alamak, silap. Aku nak tukar jadi gula-gula kapas. Bukan gula-gula getah. Kau ni. Sang pencuri. Weh, penakut. Jangan kau nak sembunyi. Kau kata aku penakut. Apa ni? Aku melekat
pijak kat dinding. Yeay! Wah, itulah kelebihan baju perisai cat semut. Memang terbaik. Jangan kau nak bergembira sangat. Itulah akibat. Cepat pulih, Maripos. Kau perlu bantu Boboiboy. Tuanku, jangan hiraukan Boboiboy. Selamatkan diri tuanku dahulu. Tidak boleh, Karumbang. Mereka sudah tolong Beta. Takkan pula Beta mahu tinggalkan mereka. Tuanku tak faham. Hamba tak mahu tuanku jadi mangsa Ramos. Dia akan sebut nyawa tuanku untuk dirinya. Kenapa kau bocorkan rahsia Beta? Kemari tuanku. Karumbang. Tuanku, ampunkan segala perbuatan hamba. Sewaktu hamba di bawah pengaruh Ramos. Bakti kau padaku, Jeneral Karumbang. Terima kasih dan selamat tinggal. Ya, tuanku. Lazar. Kecederaan dia tadi. Dah pulih. Jamnya. Karumbang! Karumbang! Kuasa apa ni? Dia sudah tidak ada, tuanku. Karumbang! Karumbang! Usah bersedih, tuanku Kupuri. Beta akan hantar tuanku pada Karumbang sekarang juga. Henti, Ramo! Masih bertenaga. Monster Galaxika, kuasa di tanganmu. Dapatkan Monster Galaxy Card Pack Cyclone Fury. Kini di pasaran. Kumpulkan. Sudah bertenaga. Lemah seperti semut. Kalau semut tu sendirian, memang nampak lemah. Tapi, bila bekerjasama, boleh jadi gagah perkasa. Wah, kuasa semut tujuh. Rasakan ini. Jadi berduri. Penglihatan Beta. Cengkaman kapal. Sekarang Blaze, Ice. Rasakan semburan api
Kita akan kalah sudah ini. Sola! Go, Sola! Habiskan dia! Maharaja Ramos. Tembakan! Penakluk Vindara. Jagaku! Sola! Tahap kuasa penguasa elemental. Lumah. Pertarungan tadi membuatkan kita lapar. Biar kita bersantap dahulu. Dia nak pulihkan diri dia dengan makan kita! Sebentar, Bobo Boy. Biar beta pulihkan kejaraan kamu dahulu. Tuanku, lebih baik tuanku ambil semula kuasa belum tuanku gunakannya untuk kalahkan Ramos. Kita rasa macam nak mulakan dengan pembuka selera. Lagi, aku ni banyak lemak, tinggi kolesterol. Elok makan fat dulu. Weh, kalau aku kena makan, kau pun kena makan sekali. Tahu tak? Alamak. Okey. Makan yang daging dulu. Sudah terlambat, Bobo Boy. Proses peralihan kuasa mengambil masa yang lama. Hanya kamu sahaja yang boleh kalahkan dia. Tapi tuanku, saya tak mampu. Perjalanan seorang penguasa elemental akan sentiasa bergolak, penuh dengan cabaran dan rintangan. Sama seperti ribut di luar tubuh. Tetapi, walau sesusah mana sekalipun perjalanan itu, kamu tetap perlu mengharunginya. Tapi tuanku, macam mana? Macam ini. Kenapa tuanku tolak Bobo Boy? Nampaknya tuanku sendiri pun dah hilang pertimbangan. Tuanku Puteri masih kena kawal dengan Ramos ke? Tak mungkin. Sekarang lampu bot dah tak ada. Korang, cuba tengok betul-betul. Tuanku tengah gunakan kuasa telepati. Bobo Boy, tenangkan jiwa. Tuanku Puteri, Biarkan angin bawamu ke mata pening, di mana kamu akan jumpa kuasa yang tersembunyi. kuasa beliau. Maafkan saya tuanku. Saya lambat berikan kuasa beliau pada tuanku. Jangan begitu, Bobo Boy. Setiap perkara yang berlaku pasti ada sebabnya. Kalau pun saya berubah jadi beliau, saya tak pasti. Jika saya boleh kalahkan Ramos. Satu perubahan kecil cukup untuk merubah segalanya. Perubahan kecil? Saya rasa saya dah faham. Baiklah. Masa untuk santapan. Silaunya! Apa tu? Suara tu macam suara... Tuanku, adakah itu... Iya, Maripos. Itulah elemental beliau. Hai Mas Ramos.
Ramos kau kata? Kita tuanku, Maharaja Ramos! Kemana kau menghilang? Sini tuanku. Mari sini kau! Kau nampak tak tadi, Marikos? Gerakan boy tu sama macam kau. Ya, aku nampak. Peniru. Marilah kejar tuanku. Takkan kerja tuanku mampu. Kalau susah sangat nak kena, biar saya je lah kenakan tuanku. Boy dah jadi kupu-kupu. Dah tak betul pula ni. Kemas Mario. Tak kena. Yo, boleh jadi kupu kepak. Berani betul kau budak! Tuanku kata tuanku penakluk yang gagah perkasa. Takkanlah dengan budak macam saya pun boleh kalah. Siap kau, budak biadab! Saya biadab. Tuanku yang seksa penduduk planet ni, paksa orang tua dan budak-budak kerja di lumbung, tapi saya yang biadab. Geli betul hati saya. Kita ulang lagi! Naik angin ke tuanku? Salam Vortex! Rasakanlah pengkhianat! Ini untuk Windara! Tunggu! Sekarang! Selamat pergi makan angin! Hebatlah Boboiboy sudah kalahkan Ramos. Akhirnya, Windara kita sudah bebas, tuanku. Tuanku, Mana tuanku Ramos pergi? Pergi cuti tak ajar. Berhenti, Boboiboy. Ramos dah kalah. Nampaknya perkara yang beta risaukan sudah berlaku. Kenapa tuanku? Apa dah jadi ni? Kuasa beliau sudah mula mengawal dirinya. Mana tuanku ni? Tuanku? Oh, tuanku. Berhenti. Berhenti, Boboiboy. Tolong saya, tuanku. Saya tak boleh kawal diri saya. Ingat, Boboiboy. Kamu yang mengawal kuasa, bukan sebaliknya. Macam mana, tuanku? Saya tak boleh, tuanku. Semuanya sudah
Boboiboy. Lepaskan saja kuasa. Lepaskan. Lepaskan. Jaring payah. Monster Galaxy Card. Kuasa di tanganmu. Dapatkan Monster Galaxy Card Pack Cyclone Fury. Kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Rasakan. Tuanku, saya nak pulang ke semula kuasa beliau ni. Patutnya saya pulang ke lebih awal lagi. Tidak mengapa, Boboiboy. Beta sudah tidak perlukan kuasa ini lagi. Tapi ini kuasa tuanku. Benar, Boboiboy. Tetapi, Beta perlu beri tumpuan pada pembinaan semula planet ini. Penduduk Windara perlukan seorang pemerintah, bukan seorang pahlawan. Kalau macam tu, baik tuanku. Tapi saya masih tak boleh kawal kuasa beliau ni lagi. Apa-apa kuasa perlukan masa untuk dipelajari dan dikawal. Termasuklah kuasa beliau. Kamu perlu berusaha untuk mengawalnya, Boboiboy. Baik tuanku. Tapi betul ke tuanku benarkan saya simpan kuasa beliau ni? Iya, benar. Tetapi dengan satu syarat. Jika Windara diancam bahaya, kamu perlu datang dan hulurkan bantuan. Baik. Saya janji tuanku. Kuasai dan jagalah kuasa beliau itu dengan baik. Aku dah kena scam. Bagi aku turun. Best kan? Memang best. Sekali lagi boleh? Demi perwira Windara, 10 kali pun boleh. Tidak! Aku tak rela! Terbaik. One more time. Go! Best dia cerita tadi. Bolehlah. Tapi malangnya, korang dah tak boleh tekan butang like dan subscribe. Nah, pulang balik. Kempur butang like dan subscribe ni banyak-banyak kali. Best sangat episod tadi. Aduh, tekan perlahan lah. Sandaranku terindah, teman setia, bersama selamanya, percaya kebolehan diri, bersama kita tempuhi melewati masa yang berarti. Dalam hati kita sembahyang yang membara, genggamlah tanganku, lepaskan kuasamu. Sahabatan ini takkan ada terganti, engkaulah berjuang sejati. Engkaulah sandaranku terindah, teman setia, bersama selamanya, percaya kebolehan diri, bersama kita tempuhi melewati masa yang berarti. Aduh, beratlah benda ni. Cibos bawalah sendiri. Kenapa berhenti ni Cibos? Ada traffic light ke? Bukan tu. Kenapa tu? Hatinya
kita dah tiba di Kilang Newborn.